Paling malang ada orang Islam yang tak boleh baca Quran, dan dia tak pernah bersedih dia tak boleh baca Quran. Dia tak pernah susah hati dia tak boleh baca Quran. Tapi kalau dia tak ada duit, dia susah hati. Dia tak ada tanah, dia susah hati. Dia tak boleh baca Quran, dia tak pernah menangis tuan-tuan dalam hidup. Dia tak boleh baca Quran, dia tak pernah bersedih dalam hidup. Dia tak pandai baca Quran, dia tak pernah berusaha dalam hidup dia. Tuan-tuan, nak bagi tahu sebenarnya siapa aku pada sisi Allah. Kita tak ada duit, susah hati. Tanah kita takut direbut oleh anak menantu kita, susah hati. Tapi kita tak pernah susah hati, kita tak ada Quran dalam hidup kita. Kita tak boleh baca kalam Tuhan. Kita pula tak boleh baca Quran. Anak-anak kita dah tak pedulikan kita, tuan-tuan. Anak-anak kita dah tak pedulikan kita. Masa hidup ni mereka tak dengar cakap kita. Takkan lepas kita mati mereka akan pedulikan kita. Masa hidup ni dia orang tak dengar cakap kita. Takkanlah lepas kita mati mereka akan buka Al-Quran, lalu mereka membaca Al-Quran untuk kita. Mereka akan duduk di tepi kubur kita dan tepi liang kita, mendengarkan suara seorang anak kepada seorang ayah. Ayah, abang bacakan Quran untuk ayah. Tuan-tuan, jangan masa hidup ni anak tinggalkan kita, dan masa mati dia orang juga tinggalkan kita. Jangan menyesal, tuan-tuan. Allah bagi kita umur ni, siap-siap dulu, jangan menyesal. Nanti menyesal lepas mati tak guna. Lepas dah mati tak guna menyesal, tuan-tuan. Nak menyesal sekarang.